kalau you study dekat Boston, semua orang keliling you akan bercerita pasal startup. Dulu saya belajar information system ataupun computer science di Carnegie Mellon. So I think lepas daripada graduasi, saya kerja di New York sekejap dengan KPMG Consulting before balik dan bekerja dengan iPerintis, buah anak syarikat Petronas. So di situ saya kerja buat 3 tahun and then move to Khazanah. Lepas tu saya juga dah berpeluang untuk melanjutkan pelajaran membuat MBA di MIT di Boston. Itu adalah pengalaman yang menarik sebab di situlah actually dia membuka mata saya kepada bidang ekosistem startup. Sebab kalau you study either dekat Boston, San Francisco atau Palo Alto, semua orang keliling you akan bercerita pasal startup. Daripada dalam kelas, dari keluar kelas, dalam train, dalam tengah jalan, macam itulah. Dia menjadi kebiasaan sebenarnya. So sedikit sebanyak saya dah terjebak dalam industri startup ni masa kita study. So apa yang saya dan rakan-rakan buat, kami join competition, startup competition. I think every year dia ada is one MIT 100K competition. So kami masuk and then alhamdulillah kami menang. Saya stayed on one more year lepas graduasi untuk work on the startup idea. So kita punya idea, hey, how about kalau kita buat satu aplikasi yang boleh membolehkan pengguna kawal apa data yang dia nak share ataupun tidak share. So kalau dia agree untuk share sesuatu data peribadi, then mungkin dia akan dapat balasan atau imbuhan daripada company yang nak guna data tu. So daripada bagi free sahaja data dia boleh dapat monetize, dapat duit sikit lah.